Apa cerita gencatan senjata? Dah disetujui ataupun telah gagal? Nak tahu lebih lanjut? Jom dengar sampai habis. Tapi sebelum tu, jangan lupa follow, like, komen dan repost. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah 12 hari bulan 4 2026. Seperti yang kita tahu semua, pada semalam telah dibermulakan rundingan gencatan senjata antara Amerika, Iran di Pakistan. Kerana Pakistan menjadikan sebuah negara memberikan jaminan pada dua-dua pihak untuk teruskan ataupun dilanjutkan rundingan gencatan senjata di Pakistan. Tetapi kini pihak kerajaan Iran sendiri telah diumumkan rundingan gencatan senjata tersebut telah gagal. Apa maksudnya telah gagal? Maksudnya mereka akan ada kemungkinan besar akan dilanjutkan peperangan ini antara tiga-tiga pihak kerana Israel laknatullah pun itulah yang dia nak dan dia ingin sangat untuk berperang dengan Iran sekian lama dan makin lama. Kita akan tengok dan kita akan tengok macam mana keadaan akan diteruskan kerana langkah ini sebenarnya satu langkah yang sangat bahaya buat tiga-tiga pihak itu dan buat kita lah especially ni kerana kami pun ada kesanan. Maksudnya kesanan itu akan diteruskan terhadap kami juga yang berada di muka bumi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.